Dua peguam direman 4 hari bagi membantu siasatan berhubung dakwaan, mengemukakan dokumen mengandungi butir matan palsu melibatkan dana pemegang amanah, kira-kira 8 juta ringgit. Perintah riman terhadap kedua-dua suspek lelaki berusia lingkungan 30-an itu, dikeluarkan Magistrat Ezrana Zakaria di Mahkamah Magistrat Putrajaya pada Khamis. Menurut sumber, kedua-dua suspek ditahan kira-kira jam 9.45 malam Rabu ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek disyaki bersubahat mengemukakan dokumen mengandungi butir matan palsu bagi tujuan pengeluaran dana pemegang amanah untuk sebuah projek pembangunan hartanah di ibu negara. Perbuatan itu dipercayai dilakukan antara tahun 2023 hingga 2025, katanya. Sumber berkata, wang berjumlah kira-kira 8 juta ringgit yang merupakan dana amanah itu, sepatutnya digunakan bagi tujuan penyelenggaraan sebuah bangunan. Bagaimanapun, wang berkenaan dipercayai masih belum diserahkan kepada pihak pemaju dan disyaki digunakan bagi kepentingan peribadi serta pelaburan, katanya.